Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan um, kita punya kuliah maghrib pada malam ini, saya just nak buat sound check dulu. Saya punya suara so far clear ke? Oh, alright. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpahan dan kurnianya dapat lagi bersama-sama kita pada malam ini. Malam ini saya punya sesi. Kuliah maghrib bagi yang baru kali pertama menyertai kuliah maghrib dengan saya. Biasanya kuliah maghrib saya tidak sama macam um, kuliah maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Imran, Ustaz Fakhrul ataupun Ustaz Muza. Sebab yang pertama background saya adalah dalam bidang psikologi dan saya sedang menyambung master dalam bidang kaunseling. Jadi kuliah maghrib saya usually akan dipenuhi dengan term-term psikologi, okay, dan juga teori-teori psikologi lah. Okay, dan kemudian satu lagi dalam sesi saya ni biasanya kalau ada apa-apa soalan yang berbangkit, boleh simply tanya je terus without any hesitation. Just boleh sama ada buka mikrofon ataupun boleh tanya di dalam ruangan chat lah. Okay, kau akan tengok. Okay, so boleh mula sekarang ke? Ataupun kita nak bagi 1-2 minit lagi kepada kawan-kawan yang belum masuk? Hmm, ya, alright. So, tanpa membuang masa, saya cuba habiskan dalam masa 1 jam lah insyaAllah. Okay, so pada malam ini kita akan melihat um, tentang rejection. Dia sebenarnya masih lagi ada sedikit sebanyak daripada kisah Nabi Nuh punya punya topik iaitu tentang rejection. So kita akan melihat topik rejection dari lensa psikologi. Kita akan melihat beberapa teori psikologi yang mendasari kenapa rejection ini dia jadi satu benda yang agak menyakitkan, satu benda yang tak semua orang suka kan, sebab ialah by default tak ada orang pun yang suka di reject. Tetapi kita juga hidup di dalam dunia yang sangat rencam, yang masing-masing ada dia punya individual uniqueness, masing-masing ada dia punya preference. Jadi di-reject itu adalah satu benda yang kita akan sentiasa alami, yang kita akan terus-menerus hadapi. Dia bergantung kepada kita untuk bagaimana kita nak mendepani rejection itu supaya dia tidaklah begitu menjadi satu benda yang sangat menyakitkan ataupun dia tidak terlalu memberi kesan kepada kita punya bagaimana kita melihat diri sendiri. Okey. So um, luka kan, bila kita cakap tentang luka kan, rejection ni dia akan membawa kepada luka. So bila kita bercakap tentang luka, ada certain luka yang dia tidak pun kelihatan, maksudnya dia dalam hati je, orang tak nampak. Okay, so bila luka yang orang tak nampak ni, kadang-kadang orang tak faham. So kita akan um, ada kecenderungan, kita ada ruang-ruang untuk direndah-rendahkan kerana mempunyai kerana terluka apabila direject dan sebagainya. So um, dan level of rejection juga dia bergantung. Maksudnya tidak semestinya satu penolakan itu kesan dia sama kepada semua orang. Tidak. Sebab apabila kita ditolak, apabila kita direject, apabila kita tidak diterima, efek kepada diri sendiri itu sedikit sebanyak dia akan dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan, satu, ataupun bagaimana pengalaman-pengalaman silam kita, dua. Maksudnya orang yang sudah terlalu banyak di reject, okay, sama ada dia jadi sangat kebal
ataupun dia jadi sangat rapuh. Okay, jadi walaupun mungkin dua orang mengalami bentuk-bentuk penolakan yang sama, tetapi kesan dia kepada setiap orang dia berbeza. Dia mengikut orang itu sendiri. Okey. So biasanya um, okay, so biasanya rejection antara rejection yang paling pedih, yang paling perit, dia akan datang daripada orang yang paling dekat dengan kita. Okay, sebab kalau kita ditolak oleh orang luar, okay, kalau kita di reject oleh orang yang kita tak kenal, okay, sakit tu ada. Tapi dia mungkin tidak sedalam kalau yang reject kita tu adalah keluarga kita sendiri. Pasangan kita contohnya. Anak-anak kita ataupun ibu bapa kita, kawan-kawan kita. Kan mungkin orang yang pernah kita bantu. Okay, tiba-tiba kita tidak diterima. Okay, sebab kalau kita ditolak oleh keluarga kita sendiri, okay, um, kita dia bukan hanya sekadar luka tentang apa, kita tidak hanya melihat mungkin pendapat kita ditolak, tetapi ada waktu-waktunya kita melihat mungkin diri kita yang ditolak. So dia melibatkan bagaimana kita melihat diri sendirilah. Okey. Sebab apabila kita di reject ni, ni di reject ni dia bukan hanya sebatas um, ditolak apabila kita, contohnya macam kita confess kat someone, tiba-tiba ditolak. Dia tidak sebegitu. Dia tidak sesempit itu definisi rejection ni. Okey. Dia boleh berlaku dalam banyak benda, dalam banyak perkara. Kita boleh rasa ditolak apabila orang sekeliling kita buat tak peduli kat kita. Kita juga boleh rasa kena reject ni apabila kita sudah cuba nak explain sesuatu dengan baik tetapi kita tetap disalah erti, kan. So kita juga boleh rasa di reject ni bila kita suara jadi double. Sekejap, yang lain suara double juga ke? Uh, Okey, oh maknanya Puan Lisa, mungkin Puan Lisa boleh keluar balik dan juga boleh masuk balik. Sekejap, saya nampak satu nama, Aisyah Musyadat. Aisyah Musyadat ni saya rasa saya biasa lihat di thread. Puan kaunselor ke Puan? Oh, okey. Selamat datang. Selamat berkenalan ni Puan. Okey. So kita teruskan. So kepada Puan Lisa boleh keluar balik dan juga dan masuk balik. Okey. Alright, so kita sambung. Um, Dia maknanya banyak bentuk lah. Okay, ada orang yang bila dia bagi sesuatu, orang tu tak nak terima. Dia rasa terluka. Okay, ada orang yang bila dia cakap something, orang tu tak nak terima. Dia rasa terluka. Kalau dalam kelas saya ada seorang pelajar Chinese. Tapi dia masuk Islam. Dia kata dia kahwin dengan Malay. Dia kata kalau balik raya, kalau balik raya Cina lah, apabila parents dia bagi barang kepada dia, dia cakap kat suami dia kena ambil. Okay, sebab kalau kita tak ambil barang yang parents kita bagi, dan ini dalam masyarakat Chinese punya culture, itu akan dianggap sangat kurang ajar. Okay, so itu juga bentuk-bentuk penolakan yang mungkin datang daripada culture tertentu. Okay, ada orang yang no means no. Okay, contohnya kalau dalam apa nama um, budaya yang lebih lebih western, okay, kalau dia tak nak dia akan cakap tak nak. Kalau budaya Melayu, okay, dia kata tak nak tu dia berlapik dengan tak payahlah susah-susah, macam tu. So dia akan ambil tetapi dia akan ada sedikit adab punya part. Tak apalah, tak payahlah, tak payah susah. Okay. Kalau western, kalau cakap tak maksudnya tak lah, okay, so tak payah. Okay. So itu juga bentuk-bentuk rejection yang mungkin boleh berlaku dalam culture yang berbeza. Okay, so kena dia agak bergantung juga kepada banyak keadaan. Okay, so kita boleh sambung sikit. Okay, so apabila kita ditolak, apabila kita di-reject, okay, apabila kita tidak diterima, dia tidak hanya terhenti pada kita menjadi sedih. Okay, so dia luka yang lebih dalam. Okay, jadi kita akan tengok balik, yang sekarang ni kita akan cakap tentang luka-luka, kena reject dan sebagainya, beberapa teori psikologi yang mendasari
kenapa, bagaimana kita boleh rasa ditolak. Kemudian kalau sempat kita akan masuk juga kepada bagaimana untuk kita mengawal diri sendiri, okay, dari segi kognitif reappraisalnya, supaya apabila kita berhadapan dengan certain rejection, kita tidak terlalu runtuh dalam penolakan itu. Okey. So biasanya kalau kita ditolak, okey, terutama penolakan yang berulang kali, kan. Dia bukan sekadar sedih kerana ditolak, tetapi dia mula masuk ke dalam uh, ruang lingkup keyakinan diri. Okey, dia mula rasa macam kenapa orang tak pernah faham niat baik aku, contoh, ataupun dia rasa macam uh, aku dah cuba buat baik kat orang, kenapa orang salah erti, kenapa orang salah faham dan sebagainya. Okay. So dia juga dia akan mula masuk kepada, dia akan mula question diri dia, dia akan mula question keberadaan dia kat situ dan sebagainya. Okay, contohnya macam kita datang ke tempat yang baru, kan, ke tempat kerja yang baru lah misalnya. Okay, so biasanya mula-mula tu kita akan mengalami sedikit kesukaran untuk adapt dengan culture di tempat itu. Okay, so mungkin kalau kita terlalu overthinking, kita akan mula rasa macam orang-orang kat office ni tak terima kita. Kita rasa tak belong dekat situ. Kita rasa tak berjaya nak fit in dalam suasana itu. Dan itu akan membawa kepada kita mula rasa tak yakin. Kita mula rasa tak nak datang office. Kita mula rasa rendah diri dan sebagainya. Okay. So, benda-benda ni dia akan menyebabkan bagaimana rejection itu, dia bertukar menjadi luka psikologi. Kan, dia bukan sekadar kecewa, dia bukan sekadar sedih. Tapi dia akan mencalarkan identiti seseorang. Okay, contohnya macam dia semudah dia sebab rejection ni kita melihat dalam konteks Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan ditolak oleh kebanyakan orang di kaum dia, dan dia juga termasuk dia punya family. So bayangkan bagaimana apabila kita bercakap berulang kali benda yang betul, okay, tetapi tetap tidak diterima oleh orang. So at one point kita akan mula rasa macam mungkin masalahnya pada kita. So dia akan mula mencalarkan kita punya identiti, dia akan mula menjatuhkan kita punya keyakinan diri. Okey. So untuk memahami dengan lebih dalam, okay, kita akan pergi kepada teori yang pertama. Okay, teori yang pertama ni adalah need to belong. Maksudnya teori ni dia mengatakan bahawa antara keperluan asas manusia ialah dia kena rasa terhubung dengan orang lain. Dia kena rasa diterima, dia kena rasa dimiliki. Maksudnya connected. Okay, dia tak boleh hidup seorang. Dia kena hidup secara berkumpulan. Okay, dan dia kena rasa dia belong there. Okay, so itu menyebabkan kenapa kita akan terluka apabila kita ditolak. Kita akan rasa tak best bila orang tidak menganggap kita sebahagian daripada mereka. Dan so kita akan rasa macam kita ni tidak dianggap. Okay. So sebahagian orang daripada luar dia nampak macam okey. Dia nampak mungkin dia ada kerjaya yang hebat. Okay. Dia ada personality yang orang kata warm dan sebagainya. Tetapi dia juga boleh rasa macam dia tidak belong dekat situ. Yang macam contoh yang saya bagi kat tempat kerja tadi. Okay, ataupun sebahagian orang yang mungkin di luar rumah, dia dilihat sebagai seorang yang sangat berjaya. Tetapi di dalam rumah, family dia tak pernah faham dia. Family dia rasa macam dia ni macam mungkin apa yang dia buat family dia tak faham. Mungkin kerja yang dia buat family dia tak boleh nak terima. Saya ada kawan yang mana saya harap tak ada yang kenal lah dia. Okay. Dia kata bila dia ambil bila dia sambung belajar, okay, dia ambil degree dalam bidang falsafah. Sebab dia minat dia kat situ. Tetapi mak ayah dia tak boleh nak terima. Sebab mak ayah dia tak faham dia tu. So dia rasa mungkin di luar dia dilihat sangat ke depan dalam bidang falsafah. Tetapi di rumah dia rasa macam dia tidak pernah dianggap. Kejayaan dia tidak pernah diraikan. So, itu juga bentuk-bentuk penolakan yang mana dia rasa di rumah tu dia tidak belong there. Sebab tu ada sebahagian orang yang dia nak cepat-cepat keluar daripada rumah dia sebab dia tak ada rasa connectedness dengan family dia. Okay. Dia tak ada rasa macam family tu betul-betul menganggap dia sebagai sebahagian daripada
sebahagian daripada dinamik keluarga tu sendiri. Okay. So, biasanya rejection yang macam ni, dia bukanlah satu benda yang kecil sebab dia akan mengganggu rasa selamat seseorang. Okay. Dalam perhubungan misalnya, hubungan kekeluargaan, ataupun kalau di tempat kerja, dia akan rasa macam dia tak ada kawan. Okay. Dia rasa macam semua orang akan mengata kat dia. Padahal orang mungkin tak kata pun, tapi dia rasa macam tu. Okay. So, dia akan jadi rasa macam bila dia ke tempat kerja, dia rasa dia seorang. Dia sunyi. Dia tak tahu nak cakap dengan siapa. Kalau dia ada masalah, dia tak tahu nak bercerita kat siapa dan sebagainya. Okay. So, itu satu. Okay. Need to belong. Saya tulis Need to belong. Okay. Maksudnya, kalau kita pergi ke satu-satu tempat, kita kena ada rasa kita sebahagian daripada tempat tu. Okay. Kalau kita masuk ke dalam satu-satu perkumpulan, kita kena rasa macam kita sebahagian daripada kumpulan tu. Kalau kita tak ada benda tu, dan kalau kita gagal untuk mengawal kita punya tafsiran terhadap apa yang berlaku, kita akan mula rasa sakitnya berhadapan dengan rejection itu. Okay, so untuk teori yang pertama, so far boleh follow tak? Kalau dia dengar suara-suara dari luar tu, buat tak tahu lah. Okay, okay, baik. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi yang kedua. Yang kedua, nama dia ialah social pain theory. Okay, so social pain theory ni apa? Okay, teori ni dia punya penjelasan dia antaranya ialah bagaimana kita kalau ditolak secara teori pula. Kalau kita ditolak secara sosial ini, okay, di otak kita akan proses sebagai satu pengalaman yang menyakitkan. Okay, maksudnya, okay, kalau kita tiba-tiba tidak diterima, kan, kita rasa sakit, dada kita rasa kembang, rasa bengkak. Okay, okay, rasa bengkak, rasa macam sakit. Okay, so otak kita sebenarnya melihat benda tu sebagai satu benda yang sangat legit. Padahal dia sakit tu dia dekat emosi lah. Okay, tetapi apa nama otak kita akan proses sebagai sakit itu sakit yang benar-benar sakit pada badan. Sebab tu ada orang yang bila dia kena reject, dia kena reject ni jangan faham hanya reject dekat hubungan percintaan semata-mata. Okay, tetapi dekat komuniti dia, dekat kawan-kawan dia, okay, dekat tempat kerja, tempat yang ada orang. Okay. So kalau dia tidak diterima, kalau dia direndah-rendahkan, kalau dia diperkecilkan, so itu adalah satu form of rejection lah. Ya, sampai trauma pun dia. Sebab penolakan macam yang saya kata tadi, penolakan tu bila dia terjadinya berulang kali, dia akan mula menjadi luka psikologi, dia akan mencalahkan kita punya identiti. Kita akan mula question, memang aku ni orang yang bermasalah lah. Memang aku ni layak diperlakukan sebegini dan sebagainya. Memang aku ni akan macam tu, akan macam ni, akan macam tu, akan macam ni. So dia akan mula berlaku rumination dalam kepala kita tau. Kita akan keep on fikir dan sebagainya. So, jadi kita akan tengok bagaimana um, um, orang yang mengalami constant rejection ini, dia menjadi sangat sensitif kepada sebarang rejection. Okay, nanti kita akan tengok dia dekat sensitivity, something like that. Okay, so dekat yang social pain theory ni, okay, sebab sakit tu sangatlah legit, ada orang yang dia akan badan dia akan jadi macam sakit, okay, dia akan jadi macam ada sakit perut ke, dia jadi lemah ke badan dia, jadi tak larat, dia jadi nak menangis dan sebagainya. Sebab sebab badan dia sedang membawa beban emosi yang sangat berat sampai kan otak dia melihat itu sebagai satu benda yang sangat legit kepada badan dia. Okay, so masalahnya ialah luka melibatkan rejection ini, orang akan mudah untuk alah move on je lah, sikit je tu. So orang akan mula compare, oh Nabi Muhammad lu kena reject okey je. So sebab dia luka yang tak nampak. Cuba bayangkan kalau kita berdarah satu tangan, orang akan nampak luka tu sangatlah menyakitkan. Tetapi kalau lukanya kat dalam, orang tak nampak. So, orang akan ada satu kecenderungan, orang akan memperkecilkan luka itu. So, kita akan question pula, ke memang aku ni overthinking lah? Ke memang aku ni overreact lah? Ke memang aku ni lemah sangat So, dah lah kita kena attack dari luar. Kita daripada dalam pun attack diri kita. So, itu another problem lah. Okay. So, contoh, apa nama,
mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita tidak dijemput ke satu-satu event. Okay, so kita akan rasa macam, ya aku ni tak signifikan ke dalam hidup orang. Mungkin orang terlupa. Whatever it is lah. Okay, tetapi kita akan menafsirkan mengikut apa yang kita rasa pada waktu itu. Okay. So, next kita akan pergi kepada yang saya cakap tadi tentang rejection sensitivity. Okay. So, rejection sensitivity ini, okay, dia adalah satu keadaan di mana kita menjadi sangat peka kepada any form of rejection. Walaupun orang itu tidak berniat untuk mereject kita. Sebab kita terlalu biasa di reject dan ditolak dan sebagainya. Dia mula membina personality untuk melindungi diri dia. Kan? Sama ada dia jadi terlalu keras ataupun dia jadi terlalu lembut. Okay? Dia jadi terlalu rapuh misalnya. Okay? Dia jadi terlalu diam. Okay? Ataupun dia akan menjadi orang yang terlalu menyenangkan orang. Maksudnya apa? Maksudnya dia menjadi people pleaser. Okay, so itu sebab dia tak nak kena tolak. Dia pun mula orang buat apa, dia okey je. Orang minta apa, dia bagi je. Sebab dia tidak boleh menerima rejection. So ini akan berlaku kepada orang yang sudah terlalu banyak ataupun terlalu sering mengalami penolakan-penolakan. Okay. So, kenapa orang yang contohnya daripada kecil, okay, parents dia akan bahagian parents dia akan macam, kau ni nikahkan aku lah, contoh. Ataupun parents yang saya ada dengar, maknanya ada sama pernah cakap yang ayah dia pernah cakap, kalau tahu nak jadi macam ni, kecil-kecil lu biar mati je. So, dia sangat sakit tau. Sebab dia datang daripada orang yang sangat dekat dengan kita. Okay, daripada orang yang sepatutnya menjadi ruang selamat dalam hidup kita. Tapi kita kena tu pada waktu yang sangat kecil, ataupun mungkin sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, pada waktu kita punya otak belum fully belum fully lagi dia punya tumbuh karan dia. Itu bahasa mudah lah. Okay. So kita tak mampu nak menanggung beban emosi pada waktu itu dan kita carry sampai ke besar. Okay. So itu kalau kita kena waktu kecil. Kalau kita kena constant, kat sini kena, kat sini kena, kat sini kena. Kita mula membina personality itu dan kita akan menjadi sangat terlalu aware. Okay. Terlalu aware ni maksudnya kadang-kadang, contoh bila kita penat, okay, kita akan mudah trigger, kan? Tapi trigger kita tu bukan kerana benci, tetapi kerana kita sedang penat lah, sedang nak kena lawan dengan penat tu, tiba-tiba ada benda yang tak okey, kita jadi macam, ada sebagian orang yang apabila rejection sensitivity dia terlalu tinggi, kalau kita lihat ni, rejection sensitivity terlalu tinggi, dia akan mula membaca benda-benda tu sebagai bentuk-bentuk penolakan. Nah, so dia jadi oversensitive lah. So bahaya juga. So penting untuk kita melihat kita punya rejection sensitivity itu supaya kita boleh menjadi orang yang waras. Okay, kita boleh membaca keadaan, kita boleh membaca suasana. Dia tolak kita bukan kerana dia benci kat kita. Bukan kerana harga diri kita rendah. Tetapi dia simply tolak sebab mungkin kita datang pada waktu yang salah. Mungkin kita cakap tu pada waktu yang tak kena. So, memahami benda itu akan membuatkan yang pertama, kita akan mula justify balik. Oh, penolakan tu satu benda yang biasa lah. Okay, tetapi saya nak cakap tentang orang yang rejection sensitivity dia sangat tinggi, dia akan mudah melihat sebarang tanda-tanda kecil yang sebenarnya tak ada kaitan pun, tetapi sebagai satu bentuk penolakan. So dia akan jadi sangat hidup dia akan jadi sangat cacah marbah ataupun jadi kacau bilau. Sebab kita akan berhadapan dengan orang yang dia pun membawa luka-luka lama, dia membawa dia punya masalah, dia membawa isu-isu dalam hidup dia. So takkan kita nak expect dia untuk 24 jam ataupun selagi mana kita ada dengan dia, takkan kita nak dia bertindak mengikut apa yang kita nak. Kan ada waktu-waktu di mana kita akan tidak boleh menerima pendapat dia ataupun pendapat kita tidak boleh diterima. Okay, ada pada waktu-waktu kita terpaksa untuk agree to disagree, tetapi kerana kita punya rejection sensitivity itu terlalu tinggi menyebabkan orang lain kena ikut kita
setiap masa. Dia contoh kalau kita tengok, perasan tak biasa ada video-video yang orang buat macam dia kata bila nak pergi travel, kalau nak pergi travel dengan kawan-kawan, mesti ada seorang yang jenis yang dia kena ikut kepala dia je. Okay, kalau tak ikut kepala dia, nanti dia jadi bad mood. Okay, so takkanlah dia nak kena expect untuk semua dalam dalam time fikir itu akan follow dia punya flow. Okay. So, um, antara lain rejection sensitivity ni ialah contoh orang lambat reply. Okay, itu benda yang biasalah dalam dalam interaction antara manusia. Dan bila kita WhatsApp orang, dia lambat reply. So, kalau dia ada rejection sensitivity yang tinggi, dia akan mula rasa macam, dia ni tak nak reply aku ke? Aku ni tak penting dalam hidup dia. Dia memanglah kita, bila kita keluarkan benda tu, bila kita cakap benda tu, bila saya gambarkan, saya visualisekan macam ni, dia akan jadi satu benda yang dramatiknya. Tapi itulah yang bermain dalam kepala dia. Dalam kepala orang yang ada rejection sensitivity yang tinggi. Dia rasa setiap orang, bila even orang pasien tu kuat sikit pun rasa dah mula nak terasa dah. Dia ni marah aku ke? Dia ni tak boleh nak terima aku ke? Dia jadi, faham tak? Bagaimana hidup dia akan jadi sangat payah. Okay. Bapak boleh faham ke? Ada tak siapa-siapa yang dia mengalami contoh-contoh yang kita bincang tadi? Ada Okay. So dia orang macam ni sometimes okay, dia tidak hanya membaca apa yang orang cakap, tetapi dia baca nada. Mungkin nada dia tiba-tiba naik sikit, dia turunkan semacam ini marah ke? Dia membaca wajah. Kadang-kadang macam saya sendiri mengalami dulu sampai sekarang lah. Orang kata muka sini muka yang tak friendly. Muka ni nak marah aja. Saya pun tak sedar benda tu. Okay, sebab memang muka saya rasa macam tu lah. Okay. So mungkin bila saya berhadapan dengan orang yang dia ada rejection sensitivity yang tinggi, dia akan rasa macam ni nak marah dia 24 jam lah. Padahal memang saya just gila muka saya memang tak friendly. So orang yang ada high rejection sensitivity, dia akan mudah nak baca nada, nak baca wajah wajah orang, nak baca riak muka tiba-tiba macam tu. Okay. So kita akan mudah nak menafsirkan orang punya behavior yang mungkin tak ada isu, tapi dia jadi isu. Okay. Ada soalan. Boleh jadi juga ke bila dah rapidly direject oleh orang terdekat, dia punya trust issue, susah nak percayakan orang? Boleh jadi. Maksudnya, okay, bila mak ayah dia sentiasa cakap dia ni tak boleh. Tak boleh ni, tak boleh ni. Alah, buat sikit nanti, tak boleh tu. Okay. So, akhirnya, kita akan membentuk satu identiti kita rasa kita tak boleh lah. Yang pertama. Dan yang kedua, kita akan jadi seorang yang takut nak menjadi jujur dengan keluarga. Setiap kali kita cakap, kita kena condemn. Setiap kali kita kena cakap, kita kena condemn. Okay, kita cuma jujur dengan apa yang kita rasa, kita dituduh terlalu beremosi. Okay. Ataupun contoh, kita tegur dalam family kita ada buat salah dan silap dan sebagainya, kita dituduh sebagai orang yang kuat mengongkong. So, berkali-kali akhirnya kita akan melantak lah, malas lah. Okay, dan melibatkan trust issue, kita jadi yang pertama kita payah nak percayakan family satu. Dan okay, kita akan membaca ataupun kita akan ada certain bahasa psikologi adalah skema. Okay, kita ada skema dalam kepala kita tak? Maksudnya, kalau orang macam ni, kalau dia cakap macam ni, akhirnya macam ni. Kalau orang yang macam ni, nanti akan jadi macam ni. Okay, so kita akan bawa benda tu keluar. Contohnya, okay, orang yang buat macam tu kat kita adalah orang yang dekat dengan kita. Okay, so kita mula ada satu kecenderungan untuk kita percaya, kalau orang tu dekat dengan kita tak boleh percayakan dia. Sebab sejarah lalu menunjukkan orang-orang yang dekat dengan kita akan sentiasa menyakitkan kita. So, skema tu kita bawa. Okay. Dia dalam counseling dia ada skema terapi dan sebagainya, ataupun dia akan kita nak betulkan balik kerancuan dalam pemikiran, bukan kerancuan pemikiran. Apa term dia? Saya tak ingat. Tetapi kalah fikir negative thought itu, okay, kita nak betulkan balik. Sebab dia dah ada satu projek, dia dah ada satu pemikiran yang okay, kalau orang yang macam ni dia akan buat aku macam ni. So bila kita jumpa
keadaan yang mirip di luar, stimulus yang lebih kurang sama, kita dah mula buat projection dalam kepala kita, nanti dia akan jadi macam ni. Nanti dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi, kita akan ada transaksi dengan orang, kita akan nak percaya kat orang. Sebab isu dengan percaya ni, dia ialah melibatkan orang dekat. Kita tak ada isu dengan orang yang kita tak kenal. Kan? Tetapi percaya itu dengan orang yang dekat dengan kita. So, kalau kita hidup dalam keadaan ni, orang dekat dengan kita ni memang buatkan kita rasa tak boleh nak dipercayai, buatkan kita rasa macam hidup kita ni tak ada nilai, buatkan kita rasa macam kita tak boleh langsung nak ada ruang selamat dalam rumah tu. So kita akan bawa keluar, kita akan mula melihat orang yang nak dekat dengan kita sebagai orang yang akan menyakitkan kita. Okay. Kebiasaan hadapi orang macam ni dan agak sukar untuk berinteraksi kerana terlalu sensitif. Okay. Itu kalau dalam konteks kita kena berhadapan dengan orang tu. Kan kita akan jadi payah. Kita jadi serba tak kena. Kadang kita menjadi takut. Takut sebab kau cakap macam ni dia terasa. Cakap macam ni dia terasa. Buat macam ni dia tak okey. Buat macam tu dia pening kepala dan sebagainya. So akhirnya kita jadi payah. Kan? Ada banyak constraint yang berlaku kerana dia tidak boleh nak menerima apa yang kita buat secara spontan. Okay. So itu dia kena duduk balik dan kena dalam term psikologi nama dia cognitive reappraisal. Maksudnya appraisal ni kita menilai. Okay. So reappraisal maksudnya kita menilai kembali. So cognitive reappraisal maksudnya kita menilai kembali apa yang ada dalam kepala kita. Maksudnya adakah kita ni terlalu sensitif? Dia kita nak kena menilai kembali tu bukan dalam konotasi kita nak menjatuhkan diri sendiri lah. Tetapi kita nak menilai kembali tu dalam keadaan yang kita nak reflect balik. Sebenarnya kita overreact ke ataupun kita ada trauma lama? Ataupun kita overreact ke ataupun kita yang overreact ke ataupun memang dia yang bermasalah. So kena tengok balik. Okay. Alright. So rejection ni juga macam yang tadi dia ada juga dalam attachment theory. Attachment maksudnya bagaimana kita dibesarkan macam yang Kak Alan pun hafizah tadi. Okay, bagaimana kita kehidupan kita sehari-hari, tetapi bila kita bercakap tentang masa lalu kita kena faham satu benda. Memang masa lalu kita itu somehow dia sangat membentuk siapa kita pada hari ini. Tetapi masa lalu kita bukan penentu mutlak bagaimana kita akan bertindak pada masa akan datang. Maksudnya, kita adalah satu makhluk yang otak kita ni dia ada satu function nama dia neuroplasticity. Okey, maksudnya mungkin kita ada trauma-trauma lama yang trauma ni dia boleh mengubah bentuk otak tau. Maksudnya dia boleh buatkan um, apa nama depression, anxiety. Dia akan kacau kita punya otak. Okay, tetapi Tuhan memberikan kita orang kata apa? Keupayaan untuk jadi okey balik secara automatik dalam kepala dia term dia adalah neuroplasticity di mana otak tu dia boleh rewire balik. Okey. So contoh siapa tengok video Amirul Ramli dia cakap pasal contohnya kalau kita ada mental health issue dan kita kena makan ubat. So kita kena makan ubat tu. Ubat tu bertujuan untuk melegakan kita punya sistem saraf. Okey, untuk buat kita jadi relax balik ke bukan relax balik untuk buatkan kita punya kimia otak jadi lebih function balik, normal balik dan sebagainya. Tetapi dia tak habis situ. Kita kena tukar kita punya lifestyle kita. Kita kena tukar kita punya cara hidup kita kerana apa nama ubat tu dia akan jadi untuk kita tenang jap, tapi kita kena tukar keadaan kita suasana pada ketika itu dan sebagainya supaya otak kita tidak terperangkap di dalam suasana yang sama, situasi yang sama dan kalau tak dia akan keep on associate dengan keadaan tu dia akan jadi macam ni, dia akan jadi sakit balik, dia akan jadi macam tu balik, dia akan jadi macam ni balik. Itu sebab tu waktu saya umur waktu saya di UAE dulu saya masuk hospital lama juga, tapi the moment saya keluar balik rumah saya rasa saya lebih sihat. Sebab di hospital kita nampak orang sakit, kita nampak doktor, kita nampak nurse, suasana dia, bau ubat dia. So, dia tidak akan membantu untuk penyembuhan. Tapi bila balik rumah,
kita mula hidup macam biasa balik, bau rumah rasa normal balik, sembuh tu menjadi lebih cepat. Okay, jap. Ada soalan. Saya ada semua ciri yang disebut. Bagaimana saya nak sembuh? Tengah hari tadi saya menangis teruk sebab kawan saya tak nak sarapan semeja dengan saya pagi tadi. Saya penat jadi macam ni. Ada jawapan, maaf penjelah. Pandangan saya maybe boleh jumpa kaunselor. Okey, yang pertama Puan Haswifah. At least Puan aware. Puan aware yang ada something wrong. Puan boleh membaca yang, ni salah ni. Tapi Puan tetap rasa. Okay, so itu maksudnya memang ada isu dengan dia bukan lagi tentang Puan punya cognitive thinking. Okay, tetapi mungkin dia luka yang lebih dalam, trauma dan sebagainya. Tapi saya bukanlah orang yang wajar untuk buat that kind of diagnose. So, saya nasihatkan saya macam yang Puan Aisyah ni cakap, boleh jumpa kaunselor ataupun boleh jumpa clinical psychologist ataupun boleh jumpa dengan psychiatrist terpulang. Maksudnya jumpa yang pertama tu hanya untuk supaya kita faham kita punya duduk letak kita kat mana, kita nak kena buat apa lepas ni, dan untuk kita lebih aware. Dan kalau dalam konteks Puan Hafifah ni, Puan dah pun aware yang okay, tadi Puan menangis sebab ada orang tak nak semeja dengan Puan. Okay, Puan jadi penat. Maksudnya Puan penat dengan that kind of thing yang keep on berlaku. So sama ada Puan nak kena duduk balik dan nak kena rationalize balik, adakah orang tak nak sarapan semeja tu kenapa impact dia terlalu besar. Okay, atau itu untuk kita tengok adakah isu dia dekat kita punya cognitive thinking, okay, yang membawa kepada certain kind of behavior, ataupun dia melibatkan deep rooted punya wound. Okay, maknanya mungkin ada trauma-trauma yang belum selesai ke. Okay, bila kita ditolak, dia adalah satu stimulus yang mirip dengan bagaimana luka lama yang kita pernah lalui dulu. So akhirnya badan kita rasa macam kita masih lagi sedang mengalami bahaya. Okay. Kalau saya kalau ada yang ada dalam saya punya group community, kan, group WhatsApp tu, saya pernah cakap pasal, ada kawan saya tanya pasal the body remember tu. Okay, so adakah ada sains di belakangnya? Okay, sebab luka-luka lama yang dulu, trauma yang lama yang dulu, dia boleh membentuk cara kita nak interpret something yang pada waktu ini. Sebab badan kita, dia bukan hanya, dia bukan store memori ni dalam macam kalender tau. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, makin dekat maksudnya makin ingat. Tidak. Kita, tapi kadang-kadang dia susun mengikut emotion. Maksudnya apa yang lebih membekas pada kita, itu yang kita lebih ingat. Okay, so kena tengok balik. So ada banyak benda yang boleh dilihat lah. Okay, soalan lain, maaf penjelas juga. Macam mana nak buat appointment dengan kaunselor kerajaan? Perlu pergi KK untuk dapatkan surat recommendation ke? Sebab kalau private mahal kan? Okay, tak silap saya perlu pergi ke KK, minta dia untuk dia buat surat refer. Ataupun ini tips lah. Okay, Puan boleh cari kaunselor pelatih. Okay, sebab kaunselor pelatih ni memang dia nak kena buat session dengan orang. Dan usually sama ada dia buat secara percuma ataupun dia buat dengan harga yang agak murah lah. Ataupun boleh je direct dengan, kita ada kaunselor dalam ni, nama dia Puan Aisyah Musyadat tu. Okay, so boleh jumpa dia ataupun buat session dengan dia. Tapi kalau untuk government, through KK, minta jumpa doktor, minta nak buat referral kepada department psikologi lah. Cumanya saya tak sure dengan dia punya timeline dia, berapa lama dan sebagainya. Tapi kalau rasa macam nak sedikit murah, cari kaunselor pelatih. Okay. Pengalaman saya pergi KK jumpa doktor bahagian penyakit luar, beritahu jujur apa yang berlaku, nanti doktor akan minta kita jawab test. Based on penilaian, dia akan buat temu janji untuk kaunseling ataupun surat rujukan. Okay, so ini pun satu, ini maknanya dia punya SOP lah. Dia akan pergi jumpa doktor, beritahu. So memang dia biasanya dia akan buat test untuk screening. Biasanya mungkin DAS dan sebagainya untuk screening kita punya isu dia apa sebenarnya. Okay, so barulah dia akan rasa macam tak ada isu sangat pun, ataupun dia rasa macam ni kita perlu rujuk kepada sekian-sekian orang. Okay, even contohnya, contohlah kita jumpa kaunselor.
Tiba kaunselor rasa macam okay, ni di luar bidang apa di luar um, apa nama kata saya biasa sebut ranah. Tapi saya tak tahu kalau sebut ranah tu orang faham ke tak. Tapi dia mungkin di luar skop kerja kaunselor. So dia akan refer kepada sama ada clinical psychologist ataupun psychiatrist. Okay. Macam mana nak ambil ataupun jadikan rejection itu sesuatu yang positif. Okay, yang pertama, kita yang saya cakap tadi tentang cognitive reappraisal. Okay, kita duduk balik. Kita cuba senaraikan balik. Kita ditolak apa-apa benda-benda rejection yang kita lalui. Okay. Kenapa saya suka tulis? Sebab bila kita tulis, kita akan nampak. Kita akan nampak, kita boleh nak visualize dan sebagainya. Sebab kalau dia dalam kepala, okay, siapa yang biasa dengan saya mungkin biasa dengar lah bila saya bercakap tentang kita ada otak kita ni, dia sudah berfungsi ke ratus-ratus. Okay, yang pertama jangan percaya kalau orang kata kita cuma guna 10% je, tidak. Kita guna habis. Okay. Tapi waktu kita tertekan, waktu kita ada masalah, so function yang 100% itu dia akan dibahagikan. Mungkin mungkin yang ni fikir rasional, yang ni dia terpaksa menggalas beban emosi. So sebab tu orang yang tengah marah, orang yang tengah beremosi, kadang-kadang dia akan buat banyak keputusan yang salah. Okay, so sebab tu saya akan suruh keluarkan, tulis atas kertas untuk kita tengok balik. Okay, mungkin ada hari ni kita di reject 5 kali. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita tengok balik. Adakah rejection itu satu rejection yang legit? Yang pertama. Yang kedua, adakah memang kita overreact? Okay, ataupun memang orang tu bermasalah. Kita berhadapan dengan manusia-manusia yang suka pun boleh. Okay, ada banyak kita akan jumpa mungkin orang yang dia jenis yang memang nak menyakitkan hati orang. Dia memang suka melihat orang lain terluka. Ada. Okay, so kalau itu masalahnya, maksudnya bukan dekat kita. Masalahnya dekat dia. Ada orang yang dia reject sebab apa yang kita bawa melanggar ego dia. Okay, ataupun dia rasa macam, aku bos. Kenapa kau nak lawan cakap aku? Okay, so ego dia tercala. So kalau itu yang berlaku, maksudnya kita boleh letak tepi bahawa bukan masalah kita, masalah dia. Okay, tetapi kalau isu dia, kita sedang overreact. Adakah overreact itu kerana kita sedang beremosi ataupun kita sedang mengalami hari yang sukar pada hari itu? Jadi kita jadi lebih lebih mudah terasa, lebih sensitif dan sebagainya. Okay, so nampak tulis tu supaya kita nampak pattern. Adakah kita overreact ataupun kita tahu kita overreact tapi benda tu keep on berulang dan kita tak boleh nak control. So mungkin dia adalah something yang deep rooted dalam kita punya badan, dalam kita punya kepala, dalam kita punya memori dan sebagainya. Okay, so semoga menjawab ke soalan saya, Puan N. Okay, ada apa-apa soalan tambahan? Assalamualaikum. Uh, Yang paling nak dekat, tanya. kalau maksudnya dia tak ada isu dengan trauma lah. Okay, maksudnya yang paling boleh kita buat adalah cognitive reappraisal tadi. Okay, untuk kita nak tengok balik, untuk kita nak dalam bahasa mungkin yang lebih Islamik ialah untuk kita muhasabah balik. Okay, apa yang berlaku, okay, bagaimana cara kita mendepani penolakan orang, okay, bagaimana keputusan-keputusan yang kita buat ataupun tindakan-tindakan yang kita ambil kerana ditolak dan sebagainya. Okay, kalau dia deep rooted in ourselves, macam mana nak sembuh itu? Bahasa dalam ni kalau yang lebih direct ialah jumpa dengan mental health practitioner lah, sama ada counselor ke ataupun clinical psychologist ke ataupun psychiatrist ke, sebab biasanya sebab mereka ni adalah orang yang terlatih untuk melihat kerancuan cara fikir. Okay, maksudnya um, contohnya saya ambil contoh counselor. Bila dia dengar cerita orang satu 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 satu, walaupun dia macam mendengar tapi dalam kepala dia sedang analyse pattern. Okey, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni.
ada any contradiction ke tidak. Okay, ataupun ada benda yang macam ini macam something yang ditambah-tambah ke, ataupun ada certain issue yang bila dia cakap orang tu akan menunjukkan certain behavior macam contohnya kaki dia bergegar. Kaki dia bukanlah maksudnya kaunselor membaca apa nama body language orang, tetapi dia melihat respon badan orang apabila bercakap tentang satu-satu benda yang sangat memberi kesan secara emosi. Okay, so dia akan detect, okay, fine. Okay, maknanya isu ni isu yang berat. Dalam 5 isu yang orang tu cakap, okay, ini satu yang paling berat. Okay, kita akan tackle yang ni dulu. Ataupun dalam 5 isu yang klien tu cakap, oh rupanya dia punya isu yang paling besar ialah isu yang lebih mengakar daripada benda tu. Bukannya 5. 5 tu hanyalah surface sahaja. Okay, so dia orang memang terlatih untuk melihat benda-benda yang macam tu. So, sebab tu kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita cakap sekali, okey. Maksudnya bukanlah terus settle, tetapi dia orang lebih dilatih ataupun lebih terlatih untuk melihat apa isu yang sebenar-benarnya berlaku. Okey, so sebab tu jumpa kaunselor lah ataupun clinical psychologist ataupun psychiatrist ataupun boleh duduk balik dan cuba recall balik. Okey, apa pengalaman-pengalaman buruk yang berlaku? Apa kadang-kadang kita contohnya okay, kita ada masalah dengan parents. Okay, misalnya, okay, let's say lah kita hidup dalam broken home. Sebagai orang Melayu, Islam, kita akan ada satu tendensi untuk takkanlah nak fikir bukan-bukan pasal parents. Nanti dahaka masuk neraka. Isunya adalah kalau kita keep on lari daripada benda tu, kita takkan sembuh lah. Kalau kata doktor Gabor mati, okay, dia kata luka trauma ni dia bukan macam luka kat tangan. Maksudnya bila waktu makin lama dia akan makin kering. Tetapi waktu tidak pernah menyembuhkan luka. Cuma mungkin waktu membuatkan luka itu dia menjadi um, less available to immediate memory. Maksudnya luka trauma ni 20 tahun ke 30 tahun ke bila kita pegang dia akan tetap basah berdarah. Cuma waktu mungkin buatkan bila kita pegang tu dia lebih apa nama dia less available to immediate memory. Maksudnya dia tak ada tu pump rasa. Okay, tapi dia ada. Selagi mana kita tidak confront benda tu. Selagi, okay, sebab tu macam bila cakap tentang attachment kan. Saya selalu cakap kepada student-student saya. Bukan untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Bukan untuk kita memutihkan mana-mana kesalahan. Tetapi untuk kita faham kenapa kita pada hari ini adalah kita. Kenapa certain benda pada hari ini sangat mengesankan kita. The moment kita faham benda tu, bukan kita nak salahkan parents. Bukan kita nak salahkan keluarga. Tapi untuk kita tengok, okey, kalau ini keadaan kita, kita nak kena buat apa sekarang? Kita nak kena pergi ke mana? Kita nak kena betulkan thinking yang macam mana? So, itu penting untuk kita faham. Apa luka-luka lama yang mungkin berlaku. Sometimes, okay, dia ada satu lagi nama dia psychosomatic apa nama sakit yang melibatkan psikosomatik. Maksudnya mungkin kita ada trauma yang kita pun tak ingat. Mungkin kita ada trauma yang kita tak rasa itu sebagai satu benda yang traumatik pun. Contohnya kita kena kena kita lahir dalam family yang suka bedal-bedal. Okay. So, mungkin kita rasa macam biasalah kena bedal jadi orang kat sekarang. Tapi ada kita happy kena macam tu. Mungkin kita masih lagi terluka cuma kita tak perasan. Tapi dia adalah bentuk psychosomatic pain. Sakit badan yang macam tak boleh nak di-explain. Okay. Ataupun macam apa nama uh, dalam saya pernah bincang dengan Dr. Aligi. Saya kata so, kalau macam tu doktor, kalau kita ada sakit badan contohnya, kita jumpa doktor. Doktor perubatan lah. Okay, doktor kata awak tak ada apa-apa. So, saya pun tanya Dr. Aligi, so adakah sebelum kita pergi jumpa bomoh, kita kena jumpa kaunselor dulu ataupun CP ataupun psychiatrist? Kalau Dr. Aligi kata sepatutnya dia punya flow dia macam tu lah. Tak mungkin ada trauma-trauma yang kita tak ingat. Yang kita tak tahu. Yang kita tak aware. Tapi dia ada. Cumanya dalam masyarakat Melayu, kita akan go kepada, ada orang buat something ke ni? Macam tu. So, mungkin. Okay, saya tak kata maksudnya ada. Okay. Dia adalah satu benda yang tertanam lama dulu.
Okay, so penting untuk kita reflect balik ataupun paling-paling jalan-jalan yang paling selamat ialah kita cuma minta Tuhan untuk tunjuk untuk bukakan jalan kita jumpa orang-orang yang tepat sepanjang hidup kita. Okay. So, ya macam yang conversion disorder ni macam psychological stress, trauma, emotional distress, dia hadir dalam bentuk fizikal. Sebab otak kita membaca sakit di hati dengan sakit di badan sebagai sakit je. Dua-dua tu berada di dalam satu kategori sama, iaitu sakit. Sebab tu bila kita rasa nak marah kat orang, bila kita kecewa dengan orang, bila kita kena reject dengan orang, rasa macam nak pecah dada ni. Sebab memang otak kita sedang melihat, okay, sakit ni memang legit, sakit ni memang clear. Sebab dia dalam satu kategori yang sama. Walaupun dia sakit dekat bidang, dekat ruang lingkup emosi. So, apabila psychological stress, trauma, emotional distress, dia benda yang sangat mengakar dalam diri kita, kena jadilah macam yang Dr. Munirah Aminullah sebut, conversion disorder. Okay, Dr. Munirah ni lah doktor perubatan ya untuk ni. Nur Iman Alimi ni saya rasa sudah master ni. Okay, saya naik ke atas sikit. Boleh hubungi Lembaga Penduduk dan Perancang Keluarga Negara LPPKN terdekat untuk buat appointment dengan bayaran yang agak berpatutan. Setakat ini yang tahu RM5 per sesi. Okay, maksudnya boleh contact LPPKN lah. Satu lagi, kalau orang yang berada di Selangor, okay, sebenarnya dia ada boleh Google je counselling Selangor something like that. Dia ada memang ada buat care percuma. Sama ada physical ataupun online. Boleh kita boleh pilih jadual yang kita nak, counselor yang kita nak. So tapi dia upon availability lah. Maksudnya kalau memang masa tu dia tak available, maksudnya dia tak available dan benda tu percuma kalau tak silap saya. So boleh tengok. Di bawah Kerajaan Negeri Selangor. So siapa-siapa yang berada di Selangor boleh gunalah benda tu. Boleh saya tanya soalan berbeli, sila Puan Munirah. Assalamualaikum. Dengar ke? Tu, dengar. Hmm. Sekejap. Saya tak dengar. Okey. Ya, Assalamualaikum. Dengar eh? Ya dengar. Okay. Just nak tanya, nak clarify. Adakah rejection ni berlaku pada macam orang yang macam the so-called dependent to someone ataupun can be to anyone? And sebab saya terfikir macam tadi yang contoh kata dalam kisah Nabi Nuh kan, Hmm. Nabi Nuh ialah dia orang yang disegani tapi actually ada pembesar-pembesar lain kan di kalangan dia. Cuma saya terfikir macam isu yang berlaku banyak sekarang ni macam let's say lah macam bos kan, bos dia macam tegur pada anak buah, which is anak buah tu ialah orang bawahan dia, Hmm. because of issue integrity and the boss is right, Hmm. bos tu betul lah kan, tapi because anak buah ni yang macam dia tak dia tak boleh accept tu, and they are in the majority, so in that situation kan macam saya terfikir adakah macam bos pun macam is that macam he's facing rejection as well, and Hmm. macam how to use whatever that we learn ni kan nak maintain, sebab whatever it is whatever it is that we feel kan, the issue is that kita kena keep doing the right thing kan, so Hmm. macam mana nak Faham. persistent dalam tu. Okay, terima kasih. Okey. Okey. Yang pertama ialah dia boleh berlaku pada semua orang. Okey. Apabila kita melihat tentang traumatic event, okey. Traumatic event ni dia bukan tentang apa yang berlaku semata-mata. Tapi dia adalah tentang the aftermath of what happened. Okay, sebab tu, dua orang mungkin mengalami accident yang sama. Okay, tapi korang mungkin dah tak boleh bawa kereta. Maksudnya, trauma nak bawa kereta. Dan korang lagi lepas 6 bulan, dah steady je bawa kereta. Okay, maksudnya, perkara yang sama, tapi kena pada dua orang yang berbeza, outcome dia boleh berbeza. Sama juga dalam konteks rejection, dia tidak hanya berlaku kepada orang yang certain orang, tetapi dia boleh berlaku kepada semua orang. So sama juga dalam konteks bos dan pekerja tadi. Saya ambil konteks lain dulu ialah bos yang kena reject. Ni dalam konteks bos yang salah. Okay.
bos yang kena reject ataupun bos rasa dia kena reject. Okay. Sebab mungkin bila dia keluar something yang tidak berintegriti, anak buah dia tak nak buat. So dia rasa macam dia tidak dihormati. Padahal masalah dekat dia. Maksudnya dia yang rasa ego dia tercalar. Okay, itu yang pertama. Bos boleh kena. Tapi kalau dalam konteks bos tegur anak buah dia benda yang betul, isu integriti pula tu. Tapi anak buah tak nak terima. Anak buah pula dia ada puak-puak dia. Okay, dia ada bila dia ada puak ni masalahnya dia akan pula masuk ke dalam group think. Okay, ni term dalam social psychology lah. Group think ataupun apa nama dia? Us versus them. Okay, maksudnya dia akan mula ada orang yang bos ni memang tak suka kau lah. Bos ni memang memang dengki dengan kau dan sebagainya. So dia akan jadi rasa macam apa yang dia buat tu betul. Okay. So dalam konteks itu dan itu dia masuk ke dalam ruang lingkup dynamic of power. Bagaimana bos itu dia maintain dia punya integriti dia dan dia maintain SOP yang sangat tegas, yang sangat bukanlah keras. Okay, saya bagi contoh Lakin Coffee. Kawan saya dia salah seorang manager di salah satu syarikat lah. Okay, dia kata dia pernah interview bekas manager di Lakin Coffee ni. So masa dia interview tu dia kata manager tu kata turnover rate dekat Lakin Coffee agak tinggi, tapi bukan sebab majikan yang toksik, tetapi sebab dia sangat menjaga dia punya SOP dia. So even dia punya bos-bos ataupun dia punya pegawai-pegawai dia yang memang daripada China yang memang datang untuk secara mengejut buat inspection dan sebagainya, adakah barista ni ikut prosedur tak, pekerja ni ikut prosedur tak. Okey, so akhirnya orang tak tahan, orang keluar. Tetapi maksudnya walaupun pekerja tu rasa tak tahan, dia rasa macam serabut, tapi kalau dia tak mengikut SOP bermaksud dia di pihak yang salah. So bos itu hanya membuat kerja dia, memberikan perkhidmatan yang berintegriti, kerana at the end of the day kita akan bertanggungjawab dengan keputusan-keputusan yang kita buat. So kalau keputusan yang kita buat itu mungkin tidak dikenangi oleh orang lain, tetapi kalau itulah keputusan yang tepat, yang betul, yang tidak melanggar apa-apa peraturan, yang tidak membawa kepada kemusnahan orang dan sebagainya, itulah yang kita kena buat. Okay, kalau dalam apa nama keputusan yang kita buat tu, adakah dia akan menganiaya orang ke, ataupun orang tu je yang rasa dia dianiaya sebab dia simply tak nak ikut peraturan. Okay, so itu adalah dalam ruang lingkup dynamic of power, dan bos tu selagi mana dia cukup teguh bertahan di atas prinsip, so maksudnya dia tak ada masalah. Cumanya dia akan berhadapan dengan mungkin um, pekerja-pekerja yang agak sukar lah. So sama ada nak kena hantar kepada HR ke, ataupun nak kena buat documentation ke dan sebagainya. Sebab kalau tak dia akan sentiasa menjadi duri dalam daging kepada operasi syarikat. Ini dalam konteks syarikat lah, pekerjaan dan sebagainya, sebab kita bukan family dekat syarikat. Okay, tetapi kita sedang membawa satu aspirasi yang sama, so kita kena follow the SOP lah. Okay. Menjawab ke Puan Munirah? Menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, banyak juga yang share pengalaman-pengalaman. Macam okey, okey, alright. Okey. So sebab itu tentang rejection ni, antara benda yang kita kena aware adalah um, antara fakta dengan tafsiran. Antara sebenar-benar benda yang berlaku ataupun bagaimana kita mentafsirkan suatu benda. Okay, so kena bukan untuk kita nak bezakan tu, bukan untuk menafikan rasa sakit yang kita alami, tetapi yang pertama untuk kita nak mengelakkan daripada kita menzalimi diri sendiri dengan tafsiran-tafsiran yang akan berbentuk sabotaj kepada diri sendiri. Okay, kita mungkin boleh rasa sedih bila orang tak terima kita, itu manusiawi. Okay, itu benda yang sangat-sangat normal. Tapi jangan kerana orang tak terima kita,
kita melihat kita macam tak ada harga diri. Okay, so kita kena bezakan antara fakta kita ditolak dengan tafsiran. Adakah penolakan itu menolak diri kita as a whole ataupun penolakan itu hanyalah antara babak-babak yang berlaku dalam kehidupan kita. Okay, so kalau kita melihat itu sebagai satu babak-babak yang berlaku, macam kalau kita baca buku, mungkin ada satu dua page yang dia agak intens. Okay, tetapi dia perjalanan dia masih lagi panjang. Okay, dia bukannya keseluruhan cerita tentang itu. Okay, so sama juga dengan sebarang penolakan, dia adalah satu orang kata apa? Satu bentuk ataupun satu babak, satu chapter saja. Even bukan chapter, dia adalah sub chapter je. Okay, so dia tidak patut define siapa kita yang sebenarnya. Okay, ada soalan tambahan ke? Kadang-kadang rejection adalah redirection. Pun betul. Maksudnya mungkin kita ditolak di sini untuk kita bawa diri ke tempat baru dan akhirnya kita jumpa dengan benda yang lebih orang kata apa? Lebih tepat dan sebagainya. Hmm, pukul 9 kita sudah di hujung kita punya perbincangan. So, saya mungkin akan melihat um, satu dua soalan lagi kalau ada yang nak bertanya. Hmm, nak tanya soalan boleh boleh silakan. Saya menjemput kepada semua untuk mungkin boleh masuk ke dalam saya punya WhatsApp community saya. Dalam tu boleh tanya sebarang soalan-soalan yang berbangkit lah tentang psikologi ke dan sebagainya. So, boleh tekan link dan masuk je. Iya, Tuan Nur Iman Alimi. Nak tanya apa tu? Cara terbaik nak combinekan Islamic perspektif dalam Western theory macam mana? Yang pertama ni kalah kelas ni. Yang kedua adalah kita ambil mana yang baik, buang mana yang buruk lah. Dan okay, dia macam ni. Antara masalah dia, kebanyakan orang adalah dia sama ada dia reject either one ataupun dia terlalu apa nama? Dia terima salah satu je. Okay, sama ada Islamic ke ataupun Western. Okay, kalau Islamic semata-mata tolak Western ataupun Western semata-mata tolak Islamic, dia jadi sangat sekular lah. Tapi kalau Islamic semata-mata dia akan jadi agak bukanlah nak kata lompong, tetapi kita kena integrate okay, antara Islamic dengan Western. Maksudnya okay, kita kena faham satu satu dia dua terms. Okay, yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah konsep. Okay, yang pertama konsep dia akan sama je. Tetapi operation itu adalah bagaimana kita mendepani kebarang teori itu ataupun bagaimana kita nak deal dengan perspektif itu dekat operation. So, okay, contoh mendidik anak-anak. Okay. So, konsep dia sama. Okay. Across time pun itulah konsep dia. Nak mendidik anak-anak supaya tak hancur masa depan dia. Tetapi operasi itu akan berubah mengikut zaman. Zaman ni mungkin macam ni. Zaman ni dah tak valid, cara tu kena tukar. Sama juga dengan Islamic perspektif, dengan Western theory. Jangan gaduh dekat konsep. Okay. Maksudnya bukanlah jangan gaduh tu maksudnya macam nak pejamkan mata terus okay, tak? Maksudnya dalam western pun ada certain teori yang kita tak ambil. Okey, contohnya macam orang sangat bermudah-mudah dengan teori-teori Sigmund Freud. Maksudnya even dalam psikologi pun kita tolak certain yang dibawa oleh Sigmund Freud. Okey. Tetapi kita tak tolak semua yang ada dalam western. Mana yang boleh kita ambil kita akan ambil. Cuma dekat operation itu adakah dia mengikut perspektif Islamik punya punya view dan sebagainya. So cara terbaik nak combine itu ialah kita kena faham dua-dua benda supaya kita tidak menzalimi kedua-dua teori itu sendiri. Okey. Nanti ni kena kelas lain ni ni Iman. Alright, next ada soalan lain ke? Sebelum kita menutup kita punya discussion pada malam ini.
Um, dia nak cakap hari Isnin ini kita akan mula buka untuk kelas Yunus. Kelas Yunus ni dia agak menarik juga sebab bila kita bincang tentang dia punya, sebab saya terlibat dengan marketing, so saya akan tengok dari segi emosi, dari segi intelektual dan sebagainya. So Ustaz Fakhrul dia terlibat dalam pembinaan konten. So dia kata setiap poin tentang emosi tu dia sangat terkesan sebab contohnya Nabi Yunus, dia adalah seorang nabi yang dia mengalami penat, yang sangat penat. Dia penat memberi, dia penat menasihati dan sebagainya. Kemudian dia mula rasa nak dia rasa letih, okay, dia rasa tawar hati, dia rasa nak marah. Marah tu pula, marah bukan sebab benci, tapi marah sebagai secondary layer. Okay, marah sebagai emosi yang kedua dan sebagainya. So akhirnya bila kita penat, bila kita letih, bila kita tawar hati, bila kita marah, kita akan mula memilih untuk pergi. Kita akan memilih untuk menjarakkan diri. Kita akan memilih untuk membawa diri dan sebagainya. So dia satu kisah yang sangat menarik juga. Satu emosi, pergelutan emosinya lebih banyak compared to kisah Nabi Nuh dan sebagainya. Okay, Isnin ni kita akan mula buka untuk registration. So kita akan announce dia punya detail dalam masa terdekat lah. Okay, so saya kira kalau tidak ada lagi apa-apa soalan yang berbangkit, saya nak sudahkan kat sini. Kalau ada soalan-soalan lain yang nak ditanya, boleh tanya dalam saya punya link grup WhatsApp itu. So saya sudahi di sini. Terima kasih kepada yang hadir dan stay sampai ke hujung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.